Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Hari ni Tok Baba dengan Tok Mak nak masak apa lah? Tok Mak tanya nak makan apa? Ikan kering masak lemak campur nanas. Ini favourite Tok Mak ni. Ini Tok Mak, Tok Baba tadi belikan Tok Mak ikan kering kurau. Ni Tok Mak rendam ni, ikan kering ni. Ikan kering kurau ni, bahan-bahan dia untuk masak lemak tu, Tok Mak letak campur cili padi, cili Thailand ni dengan cili padi kampung. Ikutlah nak ikut mana pedahnya. Lepas tu 1 biji bawang besar, sinci kunyit, sinci halia, sebatang serai dan 5 biji 5 ulas bawang putih. Dan sekotak santan kara. Tu apa tu? Dan juga nanas. Yang ini semua ni di blender, cuma yang tak di blender tak masuk asam dengan serai. Bawang besar, halia, kunyit, lada cili dengan bawang putih di blender. Di blender ditumbuk pun boleh. Santan dengan nanas Okey sahabat. Nanti kita tengok kesudahannya. Jom kita masak. Okey, Tok Mak dah nak masak. Tok Mak tolong ulurkan tu. Ni. Okey. Ini dia. Kita taruh atau air ni. Tok Mak taruhkan bahan-bahan yang Tok Mak blender tadi. Sedap ni. Belum masak dah sedap Tok Abah. Ya. Selera orang Tuku ni lain. Kena lama-lama ni memang teringat tu. Kita masukkan serai sebatang. Bila sedap tu dia teringat. Kita masakkan sekejap dia punya kuah ni. Kita masakkan sekejap kuah dia. Okey, air dia pun dah mendidih ni Tok Baba. Ya. Kita masukkan. Tok Baba masukkan boleh tak? Ya. Masukkan ikan. Masukkan ikan ni. Ikan kurau ni dia ada campur-campur tulang sedap ni. Cik Tok Baba. Okey. Masukkan sekeping. Ini lagi bahan di Tok Baba. Ya. Carutkan serbuk perasa. Kita taruh garam. Dan kita taruhkan nanas. Ya. Okey. Besok hari perayaan kaum India Deepavali. Sebenarnya ni Tok Abang Tok Mak mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua kaum India, seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Happy Deepavali. Happy Deepavali. Raya. Ya. Mana yang ada jiran-jiran India tu untunglah dapat merasa makan makanan India. Italy, Bali, Morocco. Okey. Kita taruhkan santan.
Sedap. Sedap ni kan kering masak. Lemak nanas ni. Ya, betul, sedap. Kita orang lama-lama ni dengar je dah tahu tu yang sedap tu. Zaman-zaman mak ayah kita bikin kan. Ya. Kita tunggu dia mendidih. Masukkan air apa? Ikan. Dah menggak dah kuahnya. Ikan pun dah empuk, dah masak. Kita tunggu lagi sekejap. Bau tu wangi betul lah. Ya, tak nanas memang sedap lah. Kan ha. Ni kan dia. Memang sedap. Ni Tok Baba favourite dia asam pedas. Tok Mak favourite ni ikan kering nanas ni lah. Ikan kering nanas. Ikan kering apa? Ikan kering kurau ni. Ya. Masak tok nanas. Ikan kering masak lemak nanas Dia dah menggelegak. Ya. Okay. Kita boleh tutupkan api. Okey sahabat, nanti kita hidang. Okey, ini kesudahan masakan hari ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Ikan kering kurau masak lemak nanas. Ya. Sedap sahabat. Masakan legend ni. Teringat zaman-zaman ini mak ayah kita bau pun dah wangi. Ni favourite Tok Mak ni. Ya Tok Mak kan? Ya. Ya. Ya jemput. Ya sahabat-sahabat semua, jemput makan. Assalamualaikum.